Question 2. Khadir? Yes. Number 2. D. Mammals. Mammals. Yes, very good. Number 3. Zahia? 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 Suatu ketika dahulu, pembelajaran bergantung sepenuhnya pada buku dan tenaga pengajar. Namun, akses terhad dan kaedah pembelajaran yang kurang interaktif menjadi cabaran, terutamanya bagi pelajar di kawasan pedalaman. Dunia terus bergerak ke hadapan dan pendidikan tidak terkecuali. Teknologi bukanlah sekadar alat bantu tetapi pemacu utama dalam bentuk sistem pembelajaran yang lebih inklusif, fleksibel dan berkesan. Dengan kehadiran kecerdasan buatan, setiap pelajar boleh belajar mengikut kemampuan dan gaya mereka sendiri. Dengan Internet of Things, setiap bilik darjah menjadi lebih bijak dan responsif. Sebelum adanya bahan digital, guru hanya mengharapkan buku teks dan nota sahaja. Dan ini amatlah sukar bagi kami untuk mencari sumber pengajaran yang dapat menarik minat murid yang berbentuk interaktif. Terutama sekali sekiranya kita ingin mengajar benda-benda yang sukar dibawa ke dalam bilik darjah. Tentang solar system ataupun benda-benda di dasar lautan. Kebanyakannya pengajaran bersifat satu hala dan kurang interaktif. We must appreciate all the creatures in this world, and just like your friends. Dunia pendidikan kini berubah dari papan hitam ke skrin digital, dari buku teks ke platform interaktif. Inilah revolusi pendidikan digital yang sedang memperkasa generasi masa depan. Dari pengalaman cikgu, bagaimana bahan digital telah mengubah cara pelajar belajar dan memahami sesuatu topik. Bahan digital dapat menarik minat murid kerana ianya lebih bersifat interaktif dan visual. Sekiranya kita ingin menerangkan proses-proses tertentu kepada pelajar, ianya lebih mudah difahami sekiranya kita menunjukkan animasi proses-proses tersebut. Bahan digital boleh diakses oleh pelajar pada bila-bila masa sahaja di luar waktu kelas. Ini menjadikan pembelajaran menyeronokkan dan boleh dilakukan pada bila-bila waktu. Deep down the water. Pendidikan kini tidak lagi terbatas pada 4 dinding kelas. Ia terbuka luas untuk semua, di mana-mana, pada bila-bila masa. Dari sebuah buku teks ke skrin interaktif, dari pembelajaran pasif kepada pengalaman yang lebih dinamik. Transformasi ini bukan sekadar inovasi tetapi satu keperluan. Inilah masanya kita menerima perubahan. Kita bukan hanya membina masa depan pendidikan, tetapi masa depan sebuah generasi yang lebih bijak, kreatif dan bersedia menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Pendidikan digital bukan lagi impian. Ia adalah realiti yang kita sedang ciptakan bersama. Hari ini untuk masa depan.